ada geng stalker kat luar sana. Apa yang kau dapat daripada apa yang kau buat kat aku? Kau target aku, kau tahu kau target aku. Kau dapat aku 24 jam 24/7. Kau orang surveillance aku, monitoring apa yang aku buat, dengar apa yang aku buat dalam rumah. Apa yang kau dapat daripada benda ni? Dan siapa suruh buat? Siapa handler? Apa motif dia? Aku tak nampak benda ni lain selain daripada jenayah, crime, hate crime lah, kita panggil hate crime. Tahulah racist ke, sexism ke, apa ke, aku tak tahu. Aku tak ada masalah dengan golongan mana-mana. Aku tak racist. Tapi apa yang korang buat, geng stalker buat ni, seolah-olah ingin buat aku jadi racist. Maksudnya aku ni bukan orang racist, aku kawan dengan semua golongan, semua bangsa. Tapi diorang ni nak buat aku jadi orang yang racist. Nampak aku ni sangat racist. Okay, ni taktik diorang supaya kau keluar, kau akan jadi paranoid kan? Kau tengok bangsa-bangsa lain, kau akan jadi paranoid. Sebab kau ingat bangsa-bangsa ni semua against kau, sebab kau dah dicop sebagai racist. Dan smear campaign yang dibuat oleh geng stalker ni, dia busukkan nama kau. Tak semua apa yang dibagi tahu, apa yang dicakap tu betul. Mungkin kebanyakannya ditambah, direka-reka untuk membuatkan orang lain lebih percaya yang aku ni orang jahat, yang perlu di monitor, yang aku ni terlalu jahat, perlu di monitor setiap masa. Aku cakap dengan kau kan, aku ni orang yang main muzik, aku ada band, aku main gitar kat rumah. Kebanyakan waktu aku adalah main gitar dan dengar muzik. Okay, aku minat muzik, aku terlalu minat muzik. Muzik ada dalam darah aku, darah daging aku. Sebab keluarga aku, arwah bapa aku pun orang yang ada involved dalam production, dalam buat drama apa semua ni lah. Uncle aku pun banyak orang yang pemuzik ni. Aku tak ganggu hidup orang lain, aku cuma buat hal aku sendiri. Salah ke aku tanya kau? Aku buat hal aku dalam rumah aku, main gitar, tak kacau orang. Dan aku tahu volume tu perlu dikecilkan, tak adalah terlalu kuat sangat. Ada kala tu mungkin sedikit. Ataupun kadang-kadang aku pakai headphone, orang lain tak akan dengar ni. Tuan ni macam aku cakap, dia ada pasang alat pendengar dalam rumah aku. Walaupun sound tu kecil pun dia boleh dengar. Sebab itulah dia point dia untuk dia harass hidup aku, untuk dia buat harassment. Kononnya aku buat bising, sedangkan dia tidak. Orang-orang yang narsisistik ni, otak dia memang orang tak betul. Psycho dulu. Dia akan target individu tertentu lah. Macam aku lah, kena target dengan dia orang yang duduk seorang-seorang, tak ada kawan, tak ada backup, family jauh. Dia target orang macam aku. Senang. Kalau aku cerita dengan orang tu, orang betul kau ni kan, cening. Itulah, itu nak bagi tahu lah, yang aku ni orang yang macam ni. Dan kenapa aku jadi target pada geng stalker ni. Siapa yang bayar dia, siapa yang suruh, siapa handle, siapa perpetrators. Aku nak benda ni dibongkar lah.
Aku nak semua orang tak boleh sama tahu yang ada benda macam ni kena dekat masyarakat. So aku akan sambung lagi lepas ni. Buat video lagi pasal gang stalker ni. Kalau boleh aku tak nak lah bedah dia orang ni siapa. Aku cuma nak orang tahu yang aku ni stres dan tertekan dengan apa yang diorang buat kat aku selama bertahun-tahun. Sampai sekarang keadaan aku duduk kat wheelchair, sakit, tak boleh berjalan, banyak ubat aku kena makan sekarang. Mungkin berpunca daripada stres lah, ataupun anxiety, PTSD, post-traumatic stress disorder. Dengan apa yang diorang buat kat aku hari-hari. Kau bayangkan rumah aku ni bising gila, sangat bising kan sebelum. Sekarang kau tengok aku pasang white noise, aku pakai white noise kat rumah ni, 2 white noise ni, untuk tutup bunyi daripada rumah atas ni. Okay. Kalau aku tak pakai white noise ni lagi bising. Aku dah, telinga aku ni dah tak boleh dengar lah bising daripada rumah atas ni. Dah bertahun-tahun lah aku dengar. Tu rumah aku jadi gelap kenapa? Bagi aku kenapa video aku selalu gelap kan? Sebab setiap kali aku buka lampu, diorang senang track aku. Lebih senang tahu posisi aku kat mana. Hempas barang ke kepala aku. Yang bawah, bam. Itulah salah satu punca kenapa aku lebih senang tutup lampu. So, tolonglah kalau ada yang kat luar sana yang senasib ataupun pernah mengalami benda ni, tolong komen, share, subscribe juga, like. Okay, terima kasih.